Hai, Assalamualaikum. Alright, so welcome back to Dapur Hobi Mak Kedah. Pasal apa kita kat dapur hari ni kita nak buat umpan lah. Dah lama dah kita tak tunjuk umpan-umpan special kan. Okey, kita tak mau buang masa, kita terus direct untuk barang-barang apa yang kita perlu hari ni. Hari ni aku nak tunjuk cara ataupun teknik untuk buat sos kongkang. Sedap untuk main dengan roti lah. Roti main pelet pun boleh. Kalau aku pernah juga main celup-celup kan. Memang shoot juga lah. Selalu mekong lah yang ambil Okay, so barang-barang yang kita perlukan adalah seperti biasalah, yang mana yang tahu-tahu lah. Kalau kita nak buat sos kongkang ni, kita mesti pakai perut ayam guys. Tapai, aku tak ada tapai ubi, aku dapat tapai pulut basah saja. Dan di tapai telur itik 2 biji, ragi sebiji, mauripan, tempe, susu. Ni balance susu anak aku ni. Lepas tu gula 1 sudu, pisang mah letaklah berapa biji. Macam aku ni letak 7 biji. Lepas tu bawang putih besar ni lah, banyak besar sangat, lagi kuat sangat. Besar ni okey lah. Lepas tu ni ayam soya apa boleh, soya jagung boleh, apa-apa boleh. Santan 1 kotak, santan. Alright, so apa lagi barang ya? Tak adalah. Jadi kita kongkang kita ni tak busuk dia bau lemak-lemak, bau hanyir-hanyir sikit. Macam tu. Ada setengah orang dia tak basuh, tapi aku basuh potong kecil-kecil tu. Buang dulu dia punya lemak-lemak dalam dia tu. Jangan tak buang. Ada setengah orang tak buang, itu yang meletup tu sampai dekat kolam tu, bau ni bukan, kalau busuk geli pun tak makan guys. Kongkang ni. Jadi kita kena buang, cuci dulu supaya senang blender, potong-potong kecil-kecil. Ambil usus merah, jangan ambil hitam. Hitam tu tek ayam pandu tu. Itu ada tek ayam tu. Tak lagi bini apa halau tidak luar. Okey. So macam ni lah cara-cara dia. Alright, so jom kita start dulu blender perut ayam. Okey. Kita akan campur dengan ayam soya. Okey, jom. Let's do it. Okay, kita akan masuk dulu sikit-sikit. Untuk berat berat perut ayam ni aku tak timbang pun. Aku main agak-agak saja lah. Agak-agak untuk buat ni. Nak main dengan keli pun boleh juga ni. Main dengan roti kan, sos tu campur dengan isi ayam ke kan. Okay, kita buat juga, jangan cayak sangat, nanti tak steam. Okay, jadi kita masuk pisang dulu lah. Masuk pisang sikit. Sebab apa kita boleh blender sekaligus semua, nanti dia lekat. Ayam ni kan dia liat sikit. Ni pisang mas. Kalau tak ada pisang mas, pakai pisang berangan pun okey lah. Nak pisang mana ni. Okay. Mauripan ni jangan pakai sepaket, pakai dalam 1 sudu lah. Aku ambil. Okay, mauripan 1 sudu besar. Masuk dalam. Okay, kita buat ragi dulu. Ragi kasih masuk. Telur ayam pula, telur itik. Kasih masuk. Masuk lagi. Tapai. Tuang loyak tapai. Dia.
Alright, dah berapa biji? 3 biji. 2 biji. Allah, tergolek pula. 3 biji. 4 biji. Okey, ngam. 4 biji. 4 biji. Kita masuk gula sikit. Lagi kita buat lagi sikit. Alright. So, tak cuci tangan tu. Okey. Okey, jom kita start blender. Okey kan, kita sambung balik. Handphone apa ni, handphone pula. GoPro aku ni masalah betul ya. Tak tahulah kenapa bateri je. Okey, jom kita start blender. Plug tak buka lah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita blender sehalus mungkin supaya sos tu dia jadi cantik lah. Mana tak ada masa kita tuang kat roti tu tak ada macam ketul-ketul, ada perut-perut lagi tu kan. Mana kita dah bercampur kata apa, semua bahan-bahan tu dah campur. Okey, jom blender lagi. Okey. Jom kita tambah air. Ayam. Masuk lagi bahan utama. Bahan utama. Tambah pisang lagi. Kita akan buat sikit-sikit Tempe aku tak potong lagi. Okey, tak aku pergi potong tempe tu. Okey, dah masuk tempe. Masuk sikit. Buat cukup. Tambah santan pula. Dan terbuka sikit. Ya. Masuk air soya ada. Kacau dah. Allah tu. Aduh. Tuang balik. Ni punca tidur luang Ni punca tidur luang. Lak balik. Kita nak buat umpan ni, kita kena lah jaga kan. Jangan kita main belasah je. Lagi lesen tak ada. Okay. Alright, jom blender lagi sekali. Alright, okey, dah blender untuk kali kedua. Okey, mauripan dah. Ni dah. Okey, bawang putih masuk. Okey, telur sikit lagi. Okey, then kita habiskan perut ayam. Ayam yang dah dipotong, cuci, selawat. Selawat geng. Buat apa-apa dengan selawat.
Kita nak pergi mancing tu pun cari rezeki juga. Kalau kita menang papan ke, menang sampul ke kan. Okay, habis. Ayam settle. Okay, tempe dengan gula settle. Susu kita ubah 5 sudu besar. 1 2 3 4 5. Okey. Tengok tambah air soya sikit. Okey, settle. Jom blender kali ketiga. Alright geng, okay, dah siap dah. Jom kita bau tengok. Oh, lemak elok eh. Lemak elok eh. Mai bau ni. Padu bau sedap eh. Sedap bau. Ni balang kita. Kita akan masuk sini. Untuk hari ni malam sampai petang lah. Kalau boleh buka dulu macam tu lah, bagi gas dia naik dulu. Kalau tidak lagi boleh meletup ni. Kita biar gas naik, malam nanti kita tutup rapat ni. Lepas tu kita tapar lah dia. Dalam 3-4 hari dah boleh start main lah. Macam aku simpan dalam peti ais. Aku tak mau nanti dia busuk lah kalau letak kat luar. Sebab yalah kita tak ada bahan pengawet kan. So ni siap lah kita, resepi kita. Siapa nak minum, nak rasa boleh lah ni. Manis ni, semua ada ni, lemak, padu. Alright, so mana-mana yang nak mencuba boleh cuba. InsyaAllah aku tak minta duit. Doa aku yang terbaik saja. Dan jangan lupa subscribe ya. Okay. Kita lepas ni kita dah fokus untuk mancing lepas ni. Mood sudah mari. Dah lama sangat tak buat video Ramai dah orang minta video tanya mana Mat Kedah ni kan. Senyap macam ni. Okay, so kita akan cuba di kolam Big Boss nanti. Kolam Big Boss depan rumah je, tapi kita tak try lagi. Right, ramai yang dah kasak. Okay, jom. Alright. So sehingga kita berjumpa lagi di next content. Assalamualaikum. Ciao.